Berapa banyak suapan untuk makan ramen? Ni senang sangat. Aku makan sebelum tidur je. Jom kita mula. 1, 2, not bad. Ha, tengok kan? 3 suap je. Ramen makanan kegemaran aku. 1, 2, 3, 4, 5. Ni senang sangat. 5 suap je. Bukan nak belagak, tapi aku makan ramen hari-hari. 1, 2. Aku tak boleh. Aku give up. Bodyguard gagal. Aku akan makan ramen ni dengan 1 suapan je. Hey Iqbal, kau nak dekat 3 juta subscriber tau. Okey. Yang tengok ni subscribe tau. Okey, kita mula. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kenapa Ahad Ehsan dah tak ada? Tu kan tak boleh makan Maggi setiap hari. Ini cendawan. Senang sangat nak hancur. Timun, brokoli, lada bergala kuning, bawang Holland dan cendawan. Level 2, kita cuba potong lada bergala kuning. Haya! Prma! Mudah sangat hancur. Level 3, timun Jepun. Dalam masa yang sama, korang tahu tak mustahil untuk like dan subscribe dalam masa yang sama. Kita cuba terus. Pa! Rasa dia tak sedap, tapi kalau kena dengan nasi lemak Abang Lobster, disebabkan boleh. Ni, aku akan cuba brokoli yang diimport dari Portugal. Jadi kalau korang peminat Ronaldo, subscribe walaupun Ronaldo kalah. Jom kita cuba. Ronaldo. Wah, senang sangat. Level terakhir, bawang Holland. Kalau aku berjaya ni, korang kena like dan subscribe tau. Tangan aku sakit, guys. Subscribe, guys. Aku teringin sangat nak potong tembikai dengan sempurna. Aku kena buat ni. Aku pergi jalan kaki ke kedai untuk beli 2 biji tembikai. Lepas tu aku balik ke rumah. Aku kena potong tembikai ni dan kosongkan bahagian dalam tembikai. Mantap. Okey, siap bahagian pertama. Dan sekarang aku mula kosongkan tembikai ni. Tengoklah banyak. Satu dah siap. Okey, sekarang yang ni pula. Dan aku terus potong bahagian tembikai yang kedua. Sekarang dua-dua dah kita buang isi. Tapi kita kena letak semula isi tembikai ni dalam ni. Sekarang kita gabungkan semula tembikai ni. Okey. Lepas tu kita goncang. Okey, kita akan tengok jadi ke tak. Tak jadi pun. Tapi korang ingat tak, aku beli 2 tembikai sebenarnya, yang mana aku namakan dia sebagai Azman Ramli, iaitu subscriber yang paling latest. Subscribe kalau korang nak aku guna nama korang dalam konten seterusnya. Okey, sekarang kita teruskan dengan memotong bahagian kulit tembikai sahaja tau. Jangan potong bahagian isi. Aku mengambil masa 40 minit untuk mengupas tembikai ni. Cuba korang tengok tembikai ni dekat-dekat. Masih ada garisan putih. Sekarang kita masukkan kulit yang sebelah lagi. Let's go. Macam tu. Dan sekarang kita ada head tembikai. Woo! Wow, sedapnya. Sorry tau Azman Ramli. Ehsan, kenapa ayah ada 2 tu? Ayah kita ada kembar ke? Aduh Ehsan, yang mana satu ayah yang betul ni? Ni ayah yang betul Iqmal. Kalau yang ni ayah tak tahu ni siapa. Mana ada, dia tipulah ayah yang betul. Iqmal, mesti salah satu tu hantu. Aku ada idea Ehsan. Kita pura-pura jatuh je. Iqmal, Ehsan, kenapa korang ni? Macam tu pun boleh jatuh. Iqmal, Ehsan, korang berdua ni kenapa? Korang berdua sakit ke? Ehsan, ini ayah yang betul ni, asli. Maksudnya sekarang ni kau lah yang saya tanya. Pergi kau dari sini. Suka-suka hati je kau menyamar jadi ayah aku. Subscribe kalau korang sayang ayah korang. Aduh, tumpah. Bang, sedekah sikit bang, tolong. Halo, saya jadi beli rumah banglo 2 juta tu. Sedekah sikit bang. Jap Datuk, ada orang minta sedekah. Kalau macam ni cukup tak? Banyaknya. Boleh bang, boleh. Tak apalah, tak jadilah. Lah. Lebih baik aku bagi benda ni je. Kenapa bagi pen dengan kertas? Benda ni tak boleh buat makan. Beberapa hari kemudian. Iya Datuk. KLCC tu kita beli ya. Kita bahagi 2. Ya pakcik, kejap lagi siap. Dah selesai pakcik. Wah, cantiknya. Ni bayaran untuk kau. Wah, bayaran dia RM100. Alhamdulillah. Wah, terima kasih.
Abang. Sebab abang sekarang ni saya dah tak minta sedekah. Subscribe kalau korang suka bantu orang. Guys, hari ni pelik sangat. Aku suruh Ehsan balik, tapi yang peliknya aku suruh dia balik terus. Dia balik ke rumah. Ini tak macam hari biasa. Tapi yang pelik lagi, bila aku tengok Ehsan masuk, tiba-tiba ada Ehsan yang lain datang dari belakang aku. Macam mana Ehsan boleh ada dua? Tadi siapa yang masuk rumah? Disebabkan rasa ingin tahu, aku cek dulu siapa yang masuk rumah tadi. Dan bila aku tengok dalam rumah, tak ada yang pelik pun. Ehsan tengah makan Mr. Potato. Disebabkan aku pelik, aku tengok kat luar semula. Dan tiba-tiba Ehsan dah terbang macam Superman. 4 hacks di pantai yang korang kena tahu. Pertama, hak letak kain kat pantai. Hujung kainnya dilipat macam ni. Kedua, hak kaki kotor. Masukkan air ke plastik dan letak tepi kain, lepas tu basuh kaki ke dalam plastik dan lepas tu terus pijak ke kain. Ketiga, hak handphone supaya tak masuk pasir. Pakai selotip untuk tutup lubangnya. Sekarang dah aman. Keempat, hak sorok barang berharga. Masukkan barang ke dalam kontainer. Lepas tu buat lubang kat pasir. Kalau dah siap, masukkan kontainernya. Terakhir, letak selipar supaya tak kantor. Ya Allah Ehsan, kau kenapa jadi macam ni sampai guling-guling atas tilam ni? Oh, katanya Ehsan boring guys kat rumah. Ini tak boleh jadi. Aku ada idea. Okey, dah lah, kalau bosan kau pilih ni. Oh, kau pilih makan di luar. Takkan makan kat luar macam ni je. Okey, pilih lagi. Oh, kau pilih jalan-jalan. Kita tengah jalan-jalan ni Ehsan. Kenapa kau buat macam gini? Yang terakhir ni kau pilih yang mana? Oh, kau pilih dapat hadiah. Dah lah, sini aku bagi kau hadiah. Ni, kau ambil lah kotak besar ni. Tengok apa kat dalamnya. Tu kan, dapat vacuum baru. Suka tak? Ehsan, kenapa kau buang-buang air ni? Tangan aku kotor, Ikman. Nak cuci tangan. Astaghfirullahalazim Ehsan. Air ni kita guna untuk minum. Kita guna untuk minum macam ni. Ehsan, kenapa air ni rasa air coklat Ehsan? Tak tahu. Padahal air ni air mineral. Aku tak apalah. Aku cuba lagi. Mestilah rasa coklat. Sebabnya yang Ikmal tak tahu, Ehsan guna tangan dia basuh air. Yelah Ehsan, ada rasa air coklat. Ikman, tangan aku dah bersih. Ehsan, aku letak sesuatu kat tangan kau. Ikman, ni apa? Ini coklat Nutella lah Ehsan. Aku makan je. Ehsan, aku letak sesuatu kat tangan kau lagi ya. Kotor sangat. Ni apa ni, Ikman? Ini coklat Nutella. Oh, aku makan je. Ehsan. Ini apa ni, Ikman? Oh, ni mesti coklat Nutella ni. Aku makan je. Ikman, kenapa macam pelik je rasa coklat ni? Ehsan, tu bukan coklat ni. Aku baru lepas tukar pampers budak ni. Ni kotoran bayi. Hari ni aku bangun tidur dan pelik. Aku kat mana ni? Aku tengok sekeliling kiri kanan dan ni bukan rumah aku. Masuk bilik kosong, tak ada orang. Aku tengok dapur pun kosong, tak ada orang. Dan bila aku tengok, dan tiba-tiba aku tengok ada gambar pulau. Aku rasa aku kat pulau ni. Aku rasa aku diculik dan dibawa ke tengah pulau. Naluri aku kuat mengatakan aku sekarang ni berada dekat dengan pulau. Aku rasa ini penculik bersiri yang culik aku ni. Jadi, aku pun mula siasatan aku. Step pertama, aku cuba keluar rumah dan tengok. Ini bukan rumah aku ni. Kedua, aku cuba cek dalam peti. Tengok-tengok ada nugget. Dalam peti ada nugget. Siapa punya? Mesti penculik ni suka makan nugget. Tapi aku rasa Mal, bagi sikit. suka hati kau je. Tak nak. Okey, tengoklah. Sekarang aku ada makanan yang lagi sedap. Aku nak. Jangan makan. Siaplah kau kalau kau makan. Kerekot sangat kau ni Ehsan. Suara daripada mana tu? Sekarang Ehsan dah keluar kereta. Aku boleh makan makanan dia. Jangan-jangan ada kucing bawah kereta ni. Nyam sedapnya. Sekarang dah habis. Nanti Ehsan marah. Aku ganti je roti Ehsan semula. Pasti kalau macam ni mesti dia tak sedar. Oh, ternyata ada kucing kat sini. Aku selamatkan kau ya, kucing. Tapi kenapa rasa macam pelik je ni? Ternyata roti aku ditukar. Kenapa roti aku jadi buruk ni? Ikman. Apa ni gerak-gerak? Cuba kau gali, Ikman. Mesti ada harta karun tu. Apa benda tu gerak-gerak tu? Lah, aku rasa ada harta karun. Jom kita gali, jom. Nampaknya sekejap lagi kita akan jumpa harta karun ni Ehsan. Ya, sikit lagi tu, Ikman. Mana harta karun ni? Ini kaki kau.
Itu bukan tangan aku yang betul. Tapi kenapa aku rasa sakit? Inilah yang orang kata placebo effect. Macam ni cara ia berfungsi. Pertama, aku suruh kawan aku untuk letakkan tangan yang palsu sebelah tangan aku. Lepas tu aku suruh dia orang tutup tangan aku biar aku tak nampak. Lepas tu dia orang akan buat aku fikir yang tangan tu adalah tangan aku dengan menggosokkan kedua-dua batang belon ni dekat dua-dua tangan aku. Apa ni? Tunggu. Aku memang betul-betul rasa sesuatu dekat tangan palsu aku ni. Walaupun yang mereka pukul adalah tangan palsu. Walaupun itu bukan tangan aku yang sebenar. Dan jangan lupa pakai tangan korang yang betul tu untuk subscribe channel Ikhmas Spida ni. Dan akhirnya kita akan cuba adakah betul-betul rasa sakit dekat tangan palsu ini. Aduh, takutnya kena kejar hantu kuntilanak. Yay, nak makan snack. Kenapa kau ambil snack aku ni, Ehsan? Aku akan guna ilmu untuk tangkap kau, Ehsan. Aku pisahkan kepala aku. Tak guna kau, Ehsan. Berani kau curi snack aku ya? Aku akan ajar kau. Tunggu kau. Dapat cikenis. Hihihi, kau takkan dapat lari daripada aku, Ehsan. Aku akan kejar kau. Kesini je lah. Kau tak akan boleh lari, Ehsan. Hikmah, aku tak jadi ambil. Ambil balik. Macam tu lah. Lain kali jangan curi. Sini snack aku. Kurang asam kau, Ehsan. Ehsan, kenapa? Aku mimpi, Ehsan. Mimpi apa pula? Mimpi harta karun. Kat mana? Kat dalam mimpi aku, Ehsan. Tapi... Wah, ada emas. Ehsan, sekarang kita kena ke pantai ni. Jom. Ehsan, cepat Ehsan. Kita kena cari emas tu, Ehsan. Mana? Tu ada kat situ. Mana harta karunnya? Kau tipu ni ada kat sini. Kau tengok ni, dah ada penggali dah ni. Okey, jom kita gali. Ehsan, tu Ehsan. Ya, memang ada lah. Emas 1 kilo. Wah, betul-betul ada emas lah. Wah, kita jadi orang kaya lah ni. Iqmal, minta sikit. Minta? Nak sangat? Ambil ni. Aku bagi daripada bekas mulut aku. Kotor sangat. Ehsan, nak minta sikit. Dasar miskin kau minta-minta. Ni ambil ni, asyik kau mau mulut aku. Kotor sangat korang ni. Tak je kau ni. Ni ambil ni, aku bagi lagi. Ambil ni, aku bagi kau marshmallow yang sedap. Tapi ada air liu aku. Jijiknya. Ehsan, tolonglah bagi sikit. Sedap kau je minta. Ambil lah ni. Ludah sikit. Kotor. Sekarang waktu cucuk pesakit. Sekarang giliran kau. Tak sakit lah. Tangan dah cocok, sekarang kau berdiri. Aduh, mesti dia cocok punggung aku. Weh, mesti sakit sangat tu. Okey, dah siap. Okey, doktor. Saya pergi ya. Kenapa budak tu tak sakit Kuat sangat dia. Aduh, aku kena cari tempat yang tersembunyi ni. Lepas tu aku... Katanya Ini bodyguard Ehsan yang ada trauma sangat dengan laut. Tapi ternyata cerita di sebaliknya sedih sangat. Sebabnya masih ada di antara korang yang tak tahu ceritanya. Anaknya Osman hilang di laut. Menyesal aku bawa anak aku dekat sini. Kalau tidak, mesti dia ada dengan aku sekarang ni. Tu, dekat sana tu. Dekat sana tu kejadian dia. Oh, dekat batu tu Ya betul, dekat titik batu tu. Oh, bodyguard. Macam mana anak bodyguard boleh meninggal? Dia tengah berenang, tapi kaki dia tersangkut batu. Oh, habis tu bodyguard, kenapa kau tak tolong? Sebab aku pun tak pandai berenang. Ternyata cerita daripada anak bodyguard ni sedih juga ya. Aku nak tolong dia hilangkan trauma hidup dia. Caranya senang. Waktu dia tengah tidur, aku pun curi handset dia. Dan sekarang handsetnya aku akan terapungkan di laut supaya dia bangun. Jadi dia kena ambil handphone dia kat laut. bodyguard, bangun. Handset kau dalam laut, bodyguard. Lantak lah. Kenapa pula? Sebab aku ada 2 lagi. Banyak betul handset kau ni, bodyguard. Sebab aku nak tengok Ronaldo. Ini bodyguard aku. Seperti mana yang korang tahu, dia sedih sangat kalau pergi ke laut. Sebabnya anak dia hilang mati lemas kat laut. Aduh, kenapa hidup aku macam ni Rasanya anak aku hidup lagi dekat laut ni. Lepas tu sekarang ni macam mana bodyguard? Aku nak carilah macam tu. Kalau macam tu aku terjun je lah. Jangan bodyguard. Jaga bodyguard, nanti kau pula yang mati. Lantak kau lah. Aku rasa anak aku dalam gua ni. Dia mesti ada kat dalam sana. Bodyguard, anak kau kan dah hilang 2 tahun. Mesti kita takkan jumpa dia. Aku rasa dia mesti ada kat sana. Disebabkan bodyguard sayang anaknya, Halo? dia terus mencari anaknya seharian di dalam gua berhampiran laut. Rasa-rasa anak aku kat mana Dah cari-cari tapi tak jumpa. Anak aku, adakah kau dah jadi batu? Dan sekarang ni dia beranggapan anak dia telah disumpah jadi batu. Kesiannya. Aduh, aku kena colek. Sementara pencolek ni tengah leka, aku minta bantuan orang lah. Harap-harap pemilik phone ni tahulah maknanya. Aduh, pencolek ni dah tahu. Harap-harap tuan phone ni tengoklah phone dia. Kau kenapa tu? Bang, tengok phone tu bang. Pelik-pelik lah zaman sekarang. Pelik betul lah budak sekarang ni. Ush, ada video apa ni? Kenapa tangan dia macam orang minta tolong ni? Jangan-jangan
Jangan budak ni kena colik. Aduh, kesian sangat. Aduh, kesiannya budak ni. Dia mesti dalam ketakutan. Aku kena tolong dia ni. Aku ikutlah pencolik ni. Oi, pencolik, sini. Kurang ajar kau pencolik. Ha, rasakan ni. Ha, mampus kau. Dah Hasan, jom kita lari cepat. Aku pun teringin nak pistol air macam tu. Aku lukis je lah. Ha? Jadi pistol air betul. Aku tembak. Piu piu piu. Aduh, aku lapar. Ha, aku kan masih ada kertas ajaib. Aku lukis biskut lah. Ha? Jadi betul-betul lah biskut ni. Yes, sekarang aku takkan berlapar lagi. Nyam nyam nyam. Tapi aku sunyi. Aku nak ada kawan juga. Aha, aku tahu. Aku lukis je kawan dekat kertas ajaib. Ha, tapi kenapa tak muncul-muncul pun? Orang yang tengok ni nak jadi kawan aku tak? Please subscribe. Ini coklat kesukaan aku. Mentos paling sedap. Sedangkan adik aku dia cuma suka double mint. Tapi yang peliknya ayah aku cuma suka 5 gum. Disebabkan itu kami selalu gaduh coklat getah mana yang paling sedap. Untuk tahu coklat mana paling hebat, kita akan lawan siapa boleh buat belon paling besar. Double mint lah yang lebih besar. Tak mungkin, Mentos lah yang paling besar. Tak mungkin lah. 5 gum dah yang paling besar. Pertama sekali aku akan suruh adik aku buktikan pakai coklat dia double mint. Dan sekarang aku akan buktikan yang Mentos paling hebat. Terakhir giliran bapak aku. Kalau 5 gum paling besar, korang kena subscribe. Subscribe. Korang lebih pilih makanan atau buku? Aku pilih makanan je. Aku pilih buku je lah. Sebab buku dia lah tempat ilmu ada dalam ni. Kau boleh jadi bijak. Apalah kau ni tak pilih buku? Aku akan jadi orang berjaya kalau ada buku ni tau. Kau akan terus jadi miskin macam tu. Hoi. Ya Allah, padahal aku lapar. Ikmal. Kau lah Hikmat tak pilih makanan hari tu. Kalau kau pilih makanan, kau ada tenaga. Kalau kau ada tenaga, kau boleh kerja. Kalau kau boleh kerja, kau boleh jadi CEO yang kaya raya. Kalau aku type kat phone, type-nya biasa je. Pakai dua-dua tangan. Tak cepat, tak lambat. Kalau ayah yang type, keterangan dia maksimum. Matanya sepek-sepek sangat sebab susah nak tengok. Dan type-nya lama sangat. Pakai satu jari je. Kalau abang laki-laki, beza sangat. Dia type-nya cepat sangat. Dan lepas tu tak pernah salah pula. Dan terakhir, kalau ayah, type-nya simple sangat. Tinggal tekan emoji good je. Kenapa semua ayah-ayah macam ni? Saya. Cuba tengok tu ada lubang. Cuba kau isi air. Ada lubang lah. Jom kita isi air. Airnya dah penuh. Jom kita. Ikmal, aku baru masak makanan. Kau nak cuba tak? Nak Aisan, nak. Okey, aku ambil kuah je dulu cuba rasa. Nyam. Sedap sangat Aisan, sedap sangat. Abang aku yang handsome suka masakan aku. Wait, masakan Aisan tak sedap langsung. Wih. Nak minum Fanta. Tuang dululah sampai gelas dia penuh. Lah, kenapa jadi sikit? Sini Aisan, aku tambahkan. Kan dah jadi banyak tu. Boleh minum Fanta yang banyak. Aduh, tak cukup lagi ni. Ikman, nak lagi Ikman. Kek pun jadilah. Boleh. Aku tambahkan lagi ya sampai penuh. Minum Fantanya ditambah Ikman. Ada bunyi apa tu? Ikman tengah buat apa tu? Kenapa dia lap Fanta tu? Lepas tu dia tuang dalam gelas. Maknanya dari tadi aku minum bekas lantai lah. Weh, ada pasal. Aku ambil. Tapi yang aku ambil kepala abang ni salah lah. Keluarkan kepala dan ambil pasal yang betul. Tapi masa nak tutup pintu, abang kurier ni minta kotak pula dah. Lepas tu bila aku dah sentuh tangan dia, baru dia keluarkan. Dah lah, sekarang paket ni aku nak unboxing. Cukuruku. Ini cairan hijau. Ini cairan pink. Diminum. Sedap sangat. Giginya jadi kuning. Yeay, makan. Hasan, kau tak payah makan lah. Badan kau kurus. Aku gemuk. Bagi aku je lah makanan kau. Badan kau kan kecil ni. Kau makan ni je. Macam mana nak kenyangnya? Dah, kau diam je lah. Ada apa bising-bising kat luar tu? Yeay, sedap. Dapat 2 mangkuk Maggi. Mesti Ikmal buat jahat kat Ehsan ni. Aku cuma makan ni je. Kenyang. Sedap sangat. Aduh, lapar sangat. Oh, selama ni Ikmal dah yang curi makanan Ehsan. Ayah, tolonglah beli makanan yang sedap. Ehsan lapar. Kau relax je Ehsan. Ayah akan belikan kau makanan yang banyak dan sedap. Ayah pun akan beli makanan untuk Ikmal juga kan? Ikmal pun lapar juga ayah. Kau relax je. Ayah mesti belikan kau yang banyak. Ehsan, sini. Ini makanan untuk engkau. Wah, terima kasih ayah. Makanan semua ni untuk engkau. Ayah, mana makanan Ikmal? Ni makanan untuk engkau. Wah, terima kasih ayah. Ternyata ini bukan makanan betul.
Tapi nangkep yang keras. Subscribe kalau korang suka makanan yang sedap. Wih, ayah tengah tidur. Sedap fikiran dia lah. Aku nak tahu semua isi fikiran ayah. Sekarang semua isi fikiran ayah dah berada di dalam otakku. Jadi sekarang aku dah tahu ayah simpan duit kat mana. Sekarang ayah tak boleh sorok dah duit daripada aku. Kalau macam ni, bolehlah aku guna duit ni beli robot. Aku nak skin baru. Banyak juga ayah simpan duit dalam rumah ni. Sekarang giliran aku sedut fikiran Ikmal. Rasa-rasa dalam fikiran dia ada apa Ternyata dalam fikiran Ikmal, dia cuma nak 3 juta subscriber. Tolong subscribe. Ayah, jangan botakkan Ikmal, ayah. Ini sebab kau tak dengar arahan ayah. Dan kau tak nak subscribe channel Ehsan. Aduh, aku jadi botak. Ehsan, sini kau. Biar ayah botakkan kau pula. Ayah, Ehsan tak nak botak. Diam kau. Tapi ayah, Ehsan dah subscribe channel Ehsan Spida. Kalau macam tu tak jadilah ayah nak botakkan kau. Subscribe kalau korang pun tak nak botak. Ini adik aku namanya Ehsan. Aku suka coki-coki. Dia suka sangat dengan coki-coki sekarang ni. Coki-coki sangat sedap seperti langit biru. Oi, Ehsan, cepat turun. Tak nak. Aku tengah makan coki-coki ni. Dia dah banyak sangat makan coki-coki ni. Aku kena rampas sebabnya benda tu bahaya untuk kesihatan dia. Demi kesihatan dia, waktu dia tidur, aku ambil coki-coki dia senyap-senyap. Lepas tu, aku masukkan dalam dapur gas ni. Coki-coki. Mana? Masih banyak lagi coki-coki aku. Dia ada banyak lagi coki-coki. Macam mana ini boleh terjadi? Aku dah sorok 2 pun tak berjaya. Dia ada banyak lagi. Macam mana ni? Sebabkan itu, waktu dia makan coki-coki, aku diam-diam pergi kat dia. Lepas tu aku pius dia sampai dia pingsan. Sekarang biar dia tak makan coki-coki lagi, aku buang semua coki-coki dia. Coki-coki aku hilang. Korang tolong komen tahu siapa yang curi aku punya coki-coki. Tolong. Ini siapa yang makan roti coklat aku ni? Aku ajar orang yang makan benda ni. Ehsan, kau kan yang makan roti coklat aku. Mana ada. Bukan aku yang makan. Aku kan suka pisang. Biar betul kau ni. Ya, betul. Pencuri, mesti kau yang makan kan? Mana ada? Aku kan tengah diet. Siap kalau kau yang makan. Ayah, mesti ayah yang makan kan? Mana ada? Ayah tak makan apa-apa. Baru daripada tadi. Habis tu kalau bukan ayah, siapa lagi? Tu. Coklat apa tu kat mulut kau tu? Dekat mulut aku ada coklat ke? Oh ya, Ikmal yang makan. Ikmal lupalah, sorry. Ehsan. Tolong. Kenapa tangan ayah kotor sangat ni? Tunggu ayah, tunggu. Aku ambil ni dulu tak ayah. Berus. Sekejap. Sabun pula biar tangan ayah bersih. Keringkan pakai tuala ni ayah. Okey, tu je ayah, semua dah selesai. Okey, terima kasih Ehsan. Kotor sangat. Lantai dah bersih-bersih. Kau boleh buat kotor Anak kurang asam. Kau tengok tu kan ada tahi. Kau boleh buat masuk. Dah kenyang. Ini Ehsan yang suka sangat dengan Yupi Pizza. Sedangkan menurut aku Yupi Love yang paling sedap. Sebabnya bukan dia hanya berbentuk hati, tapi kalau dicampur dengan air laut, makan sedap sangat. Kalau si bodyguard ni, dia sukanya Yupi Blueberry. Untuk tentukan coklat mana yang paling sedap, kita akan lawan tanam dalam pasir. Yupi Blueberry dah lagi sedap. Bodyguard terus tanam Yupi Blueberry. Dah 5 minit aku tanam. Jom kita cek. Tapi ternyata lepas cek, Coklat aku hilang. Aduh, mesti Yupi bentuk love lah yang akan menang. Jom kita try tanam. aku pun terus tanam Yupi Love. Dah 10 minit aku tanam, sekarang jom kita gali. Tapi aku kecewa sangat sebabnya lepas aku gali ternyata Aduh, tak berubah apa-apa pun. Kalau Yupi Pizza yang menang, korang kena subscribe. Ehsan terus tanam Yupi Pizzanya. Ni dah 1 minit aku tengok. Jom kita gali. Dan sekarang momen penentuan, adakah Yupi Pizza akan menang? Dan ternyata Yupi Pizza Ada 3. Aku menang. Korang kena subscribe.